Kisah Tengku Kudin, Putera Kedah dalam Gelora Perang Selangor. Tengku Kudin atau nama sebenarnya Tunku Diaudin Ibni Sultan Zainal Rashid. Pertama, dilahirkan pada tahun 1835 di Pulau Pinang. Baginda merupakan seorang putera kepada Kesultanan Kedah. Lahir dalam lingkungan keluarga diraja yang syarat dengan tradisi pemerintahan dan politik istana. Nenda baginda ialah Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, manakala kekanda baginda ialah Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, Sultan Kedah yang kelak memainkan peranan penting dalam perjalanan hidup Tengku Kudin. Sejak usia muda, Tengku Kudin dikatakan terpengaruh dengan cara hidup Eropah dan menerima pendidikan separuh Eropah. Pendedahan ini membentuk cara fikir baginda yang berbeza berbanding kebanyakan pembesar Melayu pada zamannya. Pendidikan dan gaya hidup tersebut menjadikan baginda seorang tokoh yang lebih terbuka, tetapi pada masa yang sama menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan sesetengah golongan bangsawan tradisional. Ketika pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin ketiga, Tengku Kudin pernah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Namun, kedudukan itu tidak bertahan lama. Penglibatan baginda dalam konflik politik dan peperangan di Selangor akhirnya membawa kepada pelucutan jawatan tersebut, satu titik penting yang mengubah arah hidup baginda secara drastik. Takdir membawa Tengku Kudin ke Selangor pada saat negeri itu sedang bergolak. Selangor ketika itu dilanda konflik antara Raja Mahadi dan Raja Abdullah bin Raja Jaafar yang kemudiannya dikenali sebagai Perang Kelang atau Perang Saudara Selangor. Dalam suasana politik yang tegang ini, Tengku Kudin mendapat tempat dalam pemerintahan Selangor apabila baginda berkahwin dengan Raja Arfah II, puteri kepada Sultan Abdul Samad, pada bulan Jun 1868. Pada 26 Jun 1868, Sultan Abdul Samad melantik Tengku Kudin sebagai Wizurai atau Wakil Yam Tuan Selangor. Pelantikan ini disertai dengan surat kuasa penuh yang memberikan Tengku Kudin hak mentadbir dan memajukan negeri Selangor bagi kepentingan Sultan, putera-putera baginda serta seluruh rakyat. Surat kuasa tersebut menjadikan Tengku Kudin sebagai wakil mutlak Sultan Abdul Samad dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlarutan. Namun, pelantikan ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Raja Mahadi menolak kewibawaan Tengku Kudin dengan alasan bahawa baginda hanyalah orang dagang. Sambungan video ini boleh lihat di channel YouTube Warisan Hikayat atau klik link di profil